Okay, so topik hari ni, siapa-siapa yang ada masalah, susah nak kurus, walaupun you dah jaga pemakanan, walaupun you dah buat exercise, tapi maksudnya lifestyle, dah cuba segala ilmu yang korang belajar dekat luar sana tu, saya nampak ramai orang-orang yang kongsikan macam mana cara untuk kita turunkan berat badan ni, makan berapa banyak, nak kena makan apa, nak kena buat exercise apa. Tapi bila korang check berat badan tu, tak ada perubahan. Okay? Itu sebab apa? Sebab hormon lah. Hormon dalam badan, inflammation, level of inflammation dalam badan kita. Kita semua tu kita kena ambil kira. So hari ni, itulah tujuan saya hari ni. Inilah yang apa yang saya buat. Saya bantu pesakit-pesakit saya dekat klinik setiap hari. Inilah saya buat. Saya betulkan hormon dia. Memang hakikatnya semakin kita berusia ni, hormon dalam badan kita semakin berkurang. Tetapi itu tak bermaksud kita tak perlu buat apa-apa. Kita biarkan je hormon tu makin lama makin berkurang. Tak boleh. Okay? Dan baru-baru ni memang betul lah macam Puan White ni cakap saya ada hypothyroid, dah buang rahim, susah gila nak turun berat walau dah buat IF. Betul. Recently banyak pesakit yang buat jumpa saya, dia tanya macam mana nak betulkan masalah thyroid. Saya tak tahu apakah punca kenapa ramai orang dekat luar sana mempunyai masalah thyroid. Tetapi satulah perkara yang saya boleh confirmkan adalah sebabkan kita punya pemakanan. Okay? Pemakanan kita yang tak sihat tu, itu membuatkan usus kita tak sihat. Dulu kalau cerita pasal leaky gut, usus bocor ni kan, saya rasa tak banyak tau konten-konten orang yang cerita pasal usus bocor ni. Tapi korang boleh perasan, saya tengok dekat FYP pun, makin ramai dah orang cerita pasal usus bocor, leaky gut. Okay? So, Alhamdulillah, benda tu semakin ilmu-ilmu tentang kesihatan usus ni semakin meluas. Ramai orang dah dapat terima apakah masalah leaky gut. Cuma ada certain people yang masih lagi tak faham apa itu leaky gut tau. Saya tak nak cover pasal leaky gut syndrome tu. Sebab nak cerita pasal leaky gut syndrome ni, banyaklah benda nak cerita, cara nak betulkan, apa punca dia kan. Tapi apa yang saya tahu, masih ada lagi orang dekat luar sana yang especially doctors, yang tak tahu pun leaky gut syndrome ni wujud. Sebab secara jujur ya, saya waktu zaman medical school dulu, belajar zaman student dulu, tak pernah belajar pun pasal leaky gut ni. Apa yang mereka faham tentang leaky gut, dia orang baca komen ni, doktor, salam terlepas nak buat VTT doktor. Nanti buat VTT, okey insyaAllah. Susah turun tahu, saya nak tahu. Ya boleh. Dan saya akan explain tentang thyroid ni lah. Okay? Ada doktor-doktor yang kat luar tu, baru-baru ni ada satu segmen dekat TV tau. Diorang cakap pasal leaky gut syndrome. Saya ingatkan macam, dah ada doktor yang bercakap pasal leaky gut ni dekat TV kan. Happy lah kan, dah semakin ramai orang bercakap pasal leaky gut. Tapi rupanya dia cakap pasal leaky gut, bukannya leaky gut, konsep leaky gut yang kita maksudkan. Tetapi apabila you makan tulang ikan kan, contohnya kan, makan benda-benda tajam ke, dia masuk dalam usus you, dia bocorkan you punya usus tu. Itu literally bocor tau. It's not that. Itu leaky gut disebabkan oleh trauma. Bukan yang tu maksud kita. Leaky gut yang kita maksudkan adalah bila lining dekat kita punya intestinal wall tu dah tak bagus, dah tak cantik. Sel-sel tu dah tak rapat dah. So apa-apa yang kita makan, benda-benda tak sihat yang kita makan, dia akan mudahlah masuk dalam badan, yang tu tak baguslah untuk kesihatan usus kita. Betul ke kalau ada masalah gout tak boleh buat weight training? You solvekan masalah gout tu dulu. Tetapi kalau secara praktikal dia, konsep dia adalah orang-orang yang ada masalah gout ni, inflammation tinggi dalam badan anda semua. Okay, kalau you buat weight training, exercise ke, dia akan meningkatkan inflammation, yes, tetapi dia inflammation yang bagus. Tetapi waktu you kena acute attack ni, you tak payahlah buat exercise dulu.
tunggu your body ni dah semakin baik, macam mana inflammation dalam badan dah dapat dikawal, barulah you start fikir untuk nak buat exercise. Sebab lagipun korang kan sakit kaki semua, takkan nak buat exercise kan. Okay, so saya akan mulakan. Hari ni InsyaAllah saya akan cover 4 organ ni sahaja. Tetapi sebenarnya hakikatnya tentang nak menghandle, nak manage berat badan ni. Ada banyak faktor-faktor yang saya tak cerita hari ni. Salah satunya adalah, yang penting adalah inflammation dalam badan. Selalu bash orang kan. Saya membawang sikit kan. Saya kelakar dengan itu. Apa yang saya tak faham dengan dia adalah, baru-baru ni saya ada tengok konten dia. Dia cakap buku, tak silap saya buku apa. Saya rasa tu buku dia sebab dia benci sangat dengan Dr. Mani tu kan. So buku tu berkenaan dengan buku ni kot, Dr. Mani kot. So dia kata buku ni tak bagus, boleh reverse kencing manis, boleh reverse darah tinggi. Dia terus campak buku tu. Sedih lah saya tengok. Sebab apa? Sebab saya tak tahu pun dia dah baca ke belum. Tapi kalau at least kalau kau nak cakap buku tu bagus ke tak, kau baca dulu. Kalau kau faham apa yang dia sampaikan, dia memang keluar sendiri lah. Bukan saya stalk dia. Dia memang tak tahu lah. Tapi kadang-kadang saya kesian juga tengok dia tu. Dia macam sakit otak juga. Dia bagi saya lah, dia punya mindset, dia punya mentality tu masih lagi ke belakang lah. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat, contohnya kita ada prinsip, kita ada pegangan kita. Yang mana kita belajar dulu-dulu kan. Lepas tu bila someone datang, dia bagi dia punya opinion baru, dia tak boleh terima langsung. Dia kata, oh no, aku ada opinion aku, opinion kau salah. Dia macam tu. Dia tak boleh, dia kena open. Okay, let's say kau ada opinion kau. Okay, let's hear it. Kita dengar dulu apa yang dia cuba sampaikan kan. Barulah kau boleh argue ilmu dengan ilmu. Ini kalau orang tu tak bagi tahu lagi apa ilmu yang kita nak sampaikan ni, memang susah nak terima. Kalau orang-orang macam ni, saya rasa orang-orang yang belum dapat hidayah lah. Apa-apa pun saya doakan, insya-Allah satu hari nanti dia akan dapat hidayah. Dia akan sedar dan dia kan dah memang famous kan. Dia akan mempengaruhi follower-follower dia untuk jadi lebih sihat juga, untuk kebaikan kita semua jugalah. Ada pasien yang boleh, tak boleh sustain. Ada pasien yang boleh. Sebab dia sangat-sangat benci dengan doktor-doktor yang menjual produk tau. Saya tahu, dia memang tak tahulah dia jealous ke apa ke. Tetapi mungkin adalah certain individu yang menjual produk yang buatkan masalah kesihatan kan. Membuatkan buah pinggang rosak ke whatever, itu cerita lain. Tetapi untuk doctors ni, mereka tengoklah doktor yang mana. You kena pandai jugalah. Zaman sekarang ni kan zaman social media kan, kenalah belajar. Oh, doktor ni cakap benda yang bagus, bukannya sekadar nak menjual. Doktor ni nak sampaikan ilmu. Kau kena bezakan antara doktor yang mana Okay, tak apa, sama-sama kita doakan dia, insya-Allah dia dapat hidayah. Okay, masalahnya pasien yang dia kata makin worse tu tak makan ubat terus. Memanglah betul. Dia bagi minum air zam-zam kat dia tu. Memang tak kisahlah korang nak buat apa kat dia. Saya tak suka sangat ambil pot pasal orang. Okay, tanpa buang masa, kita mulakan organ yang pertama, iaitu organ thyroid. Organ thyroid ni memang ramai perempuan kat luar sana yang mempunyai masalah thyroid. Yang makan ubat ada, yang makan ubat mula-mula dia hypothyroid, makan ubat dia hyper, lepas tu kurangkan pula jadi hypo balik. Dia tak tahu dah apa nak buat. Dia dah buntu dengan masalah thyroid dia. Sebab apa? Sebab itulah yang berlaku kat luar sana. Anda tak selesaikan masalah dari segi root cause dia. So kita kena cari apakah punca kenapa kita ada masalah thyroid. Selagi kita tak betulkan punca masalah tu, selagi itulah masalah tu tak akan selesai lah. Okay, kebanyakan kes-kes thyroid ni disebabkan oleh autoimmune. Autoimmune ni disebabkan oleh kesihatan usus kita terganggu. Sebab 80% immune sistem kita duduk dekat dalam usus. Kalau kita tak jaga pemakanan kita stress, kita tak buat aktiviti fizikal, macam mana usus kita nak sihat? Macam mana immune sistem kita nak sihat? So kalau usus tak sihat, immune sistem jadi haywire kan. Immune system tu yang akan menyebabkan masalah-masalah autoimmune.
korang bacalah tentang masalah autoimun. Autoimun ni bermaksud imun sistem kita sendiri ni dia menyerang sel-sel badan kita yang normal, yang tak sepatutnya dia kacau. Imun sistem fungsi dia untuk serang benda-benda jahat yang masuk dalam badan. Dia nak jaga badan kita, dia askar dalam badan kita ni. Dia hanya serang orang-orang jahat je sepatutnya. Tapi bila HQ dekat usus tu diganggu, dia akan start untuk kacau sel-sel yang normal seperti sel thyroid, sel-sel organ-organ lain lah. Apa lagi contoh autoimun? Rheumatoid arthritis, SLE, thyroiditis, banyaklah. Psoriasis, masalah kulit. Semua tu berpunca daripada usus. Dan ramai orang dekat luar sana yang mempunyai masalah-masalah psoriasis ni, especially yang datang dekat kita punya klinik ni. Banyak dah yang kita bantu dan kulit mereka alhamdulillah semakin lama semakin improve. PCOS bukannya autoimun lah. So organ yang pertama adalah PCOS ni masalah insulin . Bukannya masalah you kena pergi ONG jumpa doktor-doktor baru pakar sakit puan, bukan. Memang kita kena scan nak tengok ovary kita ada cyst ke tak. Tapi kalau nak scan ada cyst ke tak perlu pun jumpa pakar. So apa yang you kena jumpa orang yang ada masalah polycystic ovarian syndrome ni, PCOS ni, you kena jumpa doktor medical. Maksudnya doktor yang merawat insulin, merawat medical lah, bahagian perubatan, bukannya bahagian obstetric and gynecology, bukan. Sebab dia berpunca daripada masalah sugar dalam badan kita yang tak terkawal. You control your sugar, your PCOS akan resolve. So, apakah kriteria PCOS? Nombor satu, you akan ada masalah estrogen dominance. Badan you akan terlebih dengan estrogen. Nombor dua, ni kriteria. Kalau you ada 2 daripada 3 kriteria ni, kita boleh diagnose you sebagai PCOS. Nombor satu, bila you buat blood test, hormon test, estrogen you lebih banyak berbanding progesterone. Itu kita panggil estrogen dominance. Nombor 2 adalah bila you scan, buat ultrasound, tengok ovary adanya cyst. Okay? Polycystic tu sebabkan dalam ovary tu ada cyst lah. Nombor 3 adalah orang-orang perempuan yang ada masalah tinggi dengan hormon androgen, hormon lelaki. Orang perempuan tapi dia tinggi dengan hormon lelaki. So apa yang berlaku, orang-orang perempuan ni dia akan start naik bulu-bulu macam orang lelaki lah. Ada misai, ada janggut, ada bulu dada. Itu semua features, kriteria nak diagnose PCOS. You ada 2 out of 3 PCOS. Kalau 1 out of 3 belum lagi lah. Okay, kalau 3 out of 3 confirm lah PCOS. Okay, thyroid organ yang pertama adalah thyroid. So organ thyroid ni, thyroid gland kita, kelenjar thyroid ada dekat leher kita. Lelaki ke perempuan, dua-dua ada thyroid. Okay, dia bentuk dia macam butterfly, macam rama-rama. Hormon yang dia keluarkan, kalau you ada masalah thyroid, you tahulah, you kena check hormon T3 dengan T4. Okay, thyroid 3 dengan T3 dengan T4. Okey, apakah maksud 3, apakah maksud 4 ni sebenarnya? Daripada struktur hormon tersebut sendirilah. Okey, hormon thyroid ni senang. Settle. Okey, ini thyroid gland. Okey, dekat leher kita. Keluarkan T3 dengan T4 lah. Nama panjang dia adalah nama panjang dia. Saya pun dah tak ingat dah. Triiodo. Basically 3 tu adalah disebabkan struktur dia ada 3 iodine structure. Iodine. 4 ni dia ada 4 iodine structure. Apa fungsi kedua-dua thyroid hormon ni adalah yang memberi kesan metabolism dekat badan kita hanyalah T3 sahaja. Ini sahaja yang memberikan, yang buat kerja metabolism tu, yang control metabolism dalam badan. T4 ni adalah backup kepada T3. Kalau T3 tak cukup, rendah ke, whatever lah, ada problem, T4 yang akan bertukar jadi T3. Macam mana dia bertukar? Simple, korang pun boleh nampak.
clue dia dekat sini. Macam mana 4 bertukar jadi 3? Dia buanglah satu struktur iodine ni, jadilah T3. Kan mudah. Simple. Ciptaan Tuhan ni, tak susah pun. Okay? So, ni struktur iodine. Kalau kita nak tips yang pertama, nak make sure thyroid gland kita optimum. Sebab thyroid ni kan control metabolism. Itu yang buatkan orang-orang perempuan ni, you makan sikit berat badan makin bertambah. Sebab metabolisme rendah. Okay? So, maksud metabolism rendah ni adalah macam mana badan you menghasilkan tenaga tau. Dia nak burn kalori. You makan sikit, kalau dia tak bakar pun kalori tu, dia akan jadi banyak juga disimpan kan. Sebab tu kita kena maintain metabolism kita tinggi. Tak adalah tinggi, normal. Terlalu tinggi pun tak boleh jugalah. Dia kita panggil masalah hyperthyroid. Okay? So, apa tips yang pertama untuk make sure thyroid gland kita tip top adalah you kena banyak makan ikan. Ikan, seaweed, algae. Ini semua sebenarnya seaweed dengan algae ni yang banyak iodine. Okay? So, bila ikan duk makan seaweed, makan algae tu yang menyebabkan ikan tinggi dengan iodine. Okay? So, ini tips yang pertama untuk make sure thyroid gland kita optimum. Nombor 2 adalah make sure you tak ada masalah iron. Orang perempuan selalu mempunyai masalah iron. Ini sebab apa? Sebab orang perempuan period. Itu satu. Lepas tu period dah lah orang perempuan period. Lepas tu heavy pula. Setiap bulan kalau boleh 2-3 minggu nak bleeding. Tak boleh macam tu. Kena betulkan hormon dalam badan. So bila you bleed, hemoglobin, darah merah keluar banyak. So darah merah dalam badan jadi rendah kan. Macam mana badan you hasilkan balik, ganti balik darah merah yang dah keluar tu. Dia gunakan stok tangki zat besi dalam badan dia, gunakan untuk hasilkan darah merah. Sebab tu, bila you buat blood test, semua normal. Darah merah you normal. Tetapi, you tak pernah check your tangki zat besi. The moment tangki zat besi you dah kosong nanti, HB you akan start drop. Sebab apa? Sebab dia nak hasilkan darah merah, tak ada stok. Macam contoh kan, you buat bisnes jual tudung. Tudung dekat depan, dekat belakang, production ada kain. Kalau dekat depan, tudung cukup banyak, tapi kita tak check dekat belakang ada kain ke tak boleh juga. Kita kena check juga stok kain kat belakang ada ke tak. Kalau stok dah kosong, dah tak ada stok kain, orang duk beli tudung kat depan, lama-lama tudung makin sikit. Macam mana korang nak top up tudung kat depan kan? Samalah perumpamaan tu macam hemoglobin dengan iron ni lah. Mungkin susah sikit nak faham analogi saya ke laut sikit hari ni. Tapi macam tu lah. Nak hasilkan darah merah dalam badan kita, orang perempuan kena tinggi dengan iron. Kena make sure iron cukup. Boleh Itu yang pertama, kena banyak makan iodine lah Fish, seaweed, algae. Nombor 2, kena make sure iron level dalam badan cukup. Nombor 3, kena cukup zinc, selenium. Okay. So ada 4 nutrients yang wajib orang ambil. Maksudnya kalau nak makan tu, carilah makanan-makanan yang tinggi dengan benda-benda ni semua tinggi dengan iodine, tinggi dengan iron dan juga zinc, selenium. Okay. So ini tips yang pertama you nak kurus tadi, you nak kurus, you dah jaga makan, you dah exercise tapi tak kurus juga. So inilah tips yang saya nak anda tambah dalam your program tu. Maksudnya makan jaga, teruskan jaga makan, teruskan exercise, tapi dalam masa sama buat benda yang saya sarankan, extra things ni untuk dari segi nak membetulkan hormon dalam badan. Okay? Okay, itu sahaja. Tadi ada orang cakap pasal kenapa tak check TSH. Betul, TSH tu daripada otak. Okay, this is your brain. Macam mana organ-organ dalam badan kita dikawal, pengeluaran dia, siapa yang kontrol? HQ lah. Okay, ini Putrajaya ni. Putrajaya. Ini don-don lain parlimen lain-lain So macam mana dia kawal organ-organ dalam badan, dia tak boleh cakap sebab otak tak ada mulut. Macam mana otak kita nak bercakap dengan thyroid? Dia tak ada mulut. Mulut kita tu organ yang lain. Okay? So dia tak boleh cakap. Macam mana dia berkomunikasi melalui hormon juga. Itu yang ada TSH, thyroid stimulating hormone.
Mungkin anda tahu apa itu TSH. Waalaikumsalam bagi yang masuk. Yang baru je masuk, saya baru je mula sebenarnya. Tadi banyak membebel, mengumpat orang je, mengumpat Dr. Afifah tu kan. Saya baru je start. Macam mana kita nak, untuk orang-orang yang cuba untuk kurus tapi tak kurus-kurus walaupun dah jaga makan, dah exercise, ini adalah nasihat, tips-tips yang you boleh top up untuk improve proses nak kurus tu. Okay? So, TSH dia control thyroid gland. Nama dia thyroid stimulating hormone. Kalau what happen kalau thyroid you tak kerja, malas nak kerja for whatever reason, nanti boleh saya akan terangkan kenapa thyroid kita tak kerja. Bila thyroid you tak kerja, otak dia akan bising. Dia cakap, kenapa metabolism badan kita slow Thyroid tak buat kerja ke? So dia akan bising lah, hantar lebih banyak hormon daripada otak ke thyroid gland untuk stimulate, untuk suruh dia ni bekerja. Itu yang ada test TSH dengan T3 dan T4. Masalah dia sekarang kan saya cakap tadi yang memberi kesan metabolism T3 ni kan, thyroid 3 ni kan. Kat luar sana, blood test yang diorang amalkan untuk cek keadaan thyroid, dia hanya cek T4 dengan TSH sahaja. Hal-hal thyroid 3 ni, T3 ni adalah hormon yang menentukan metabolism dalam badan. T4 ni fungsi dia bukan untuk maintain metabolism. Dia hanya backup saja kan, betul tak? Tapi itulah problemnya kat luar tu, dan saya tak tahu sampai bila diorang nak amalkan benda tu. Suka hati diorang lah Apa yang kita tahu, kita nak tahu level metabolism dalam badan, T3 ni yang paling penting. Okay? So inilah masalah-masalah thyroid. Untuk orang-orang yang ada masalah thyroid, hypothyroid ke, hyperthyroid ke, disarankan pergilah dapatkan nasihat doktor. Nak jumpa saya pun boleh, tak ada masalah. Tetapi konsep dia korang kena faham lah. Apakah punca masalah autoimmune thyroid yang selalunya berlaku dekat orang ni adalah disebabkan masalah usus lah leaky gut, immune system you triggered, usus tu tak sihat. Mahal tak nak cek T3? Saya tak pastilah Kalau hormon thyroid tinggi nak buat macam mana ya? So sama juga, thyroid rendah ke, thyroid tinggi ke, cari apa punca masalah tu. Okay, kebanyakan punca masalah thyroid ni disebabkan oleh autoimmune. So autoimmune, saya dah terang tadi, you kena jaga kesihatan usus. Sebab immune system kita 80% duduk kat usus. Perut tak jaga, tak sihat, memang immune system you akan haywire lah dia kacau thyroid. Okay, itu tips yang pertama, macam mana nak maintain thyroid kita tinggi. Yang kedua, sebenarnya thyroid dia ada kena-mena dengan adrenal gland, iaitu organ yang kedua. Okay, apakah kaitan dia? Kalau kortisol dalam badan kita, kortisol ni stress hormone Cortisol is a stress hormone yang keluar daripada adrenal. Sebelum tu, apakah adrenal? So this is your kidney, okay? Ni gambar kidney kan. Adrenal ni dia duduk atas ni. Dia macam cap, macam topi kepada adrenal gland. Dia dekat situ. So apa fungsi adrenal gland? Dia kalau hujan, dia tak adalah kidney ni basah. Dia tutup lah. Tak adalah. Gurau je. Okay. Adrenal ni fungsi dia mengeluarkan stress hormone. Tak nampak whiteboard? Oh, sorry. Okay, fungsi adrenal gland ni untuk menghasilkan hormon. Hormon apa? Banyak hormon. Iaitu, you boleh tengok hormonal cascade. Google sekarang, you try Google hormonal cascade. You akan nampak hormon-hormon yang adrenal ni produce. You boleh nampak progesterone, you boleh nampak testosterone, ada cortisol dalam tu, ada DHEA, ada estrogen, ada aldosterone. Semua tu hormon-hormon yang dihasilkan dekat dia ni. Walaupun kecil tapi cili padi, macam Mira Filza cakap kan. Okay? Sebab itulah orang perempuan kan, orang perempuan walaupun mereka tak ada testis, tak ada telur kan, telur orang lelaki punya telur tu, tapi mereka masih menghasilkan testosteron. Sebab apa? Sebab orang perempuan pun ada adrenal ni yang keluarkan testosteron. Okay? And sebab itu jugalah orang lelaki, saya ni, walaupun saya tak ada ovary, saya boleh menghasilkan estrogen.
Sebab saya ada adrenal juga. Okay, so korang tengok Google hormonal cascade, korang boleh nampak macam mana badan kita menghasilkan hormon dalam badan. Dan hormon-hormon tu dihasilkan, you tengok ibu dia siapa? Top dia, atas sekali adalah, saya tunjuk lah, korang tak payah Google lah, saya tunjuk korang ni manja ni. Lebih korang ni. Okay, hormonal cascade. Ni gambar dia. Ini adalah macam mana badan kita menghasilkan hormon. Dan you tengoklah atas sekali adalah kolesterol. Kolesterol guys. Saya tak faham kenapa orang kat luar sana benci sangat dengan kolesterol. Dia anggap kolesterol ni jahat. Padahal kalau you tak ada kolesterol dalam badan, korang boleh hidup ke? Mana boleh. Sebab tu makan ubat kolesterol, dia akan stop your kolesterol. Dah tak ada dalam badan, tak ada kolesterol. Rasa-rasanya ada hormon tak dalam badan kalau tak ada kolesterol? Fikir-fikirkanlah. Okay? So now, apakah kaitan antara kortisol ni dengan thyroid you adalah kortisol yang rendah, dia akan mengakibatkan thyroid you rendah. Okay? Ini tips yang kedua. You kena make sure adrenal gland you sihat. Macam mana? Nanti saya akan ceritakan. Tetapi kaitan dia adalah kortisol you rendah, thyroid you akan rendah. Bila thyroid rendah, metabolism akan menurun. Metabolism ni banyak benda lah, segala ekonomi. Saya suka gambarkan metabolism badan ni sebagai ekonomi dalam badan you. Kalau metabolism you rendah, ekonomi slow dalam badan. Okay? Termasuklah fat clearance. Okay? Jadi rendah. Sebab itu, bila you ada masalah kortisol, ada masalah thyroid, metabolism pun slow, you akan end up dengan masalah kolesterol tinggi. Okay, sebab badan you tak boleh nak clear kolesterol dalam badan, metabolism slow. So you akan ada masalah dyslipidemia, masalah total kolesterol you tinggi dalam badan. Tapi jangan risau, masalah kolesterol tinggi ni, semua orang mempunyai masalah kolesterol tinggi, especially yang dah tua-tua ni. Kenapa? Sebab orang tua hidup dah lama. Okay? Kalau kita tengok, contohlah, kita bagi contoh, orang yang hidup 50 tahun, orang yang hidup 50 tahun, kita comparekan dengan orang yang 20 tahun, siapa yang dah banyak menghasilkan stress hormon? Siapa yang dah stres lama? 50 tahun. So, apa yang terjadi dekat adrenal ni, 50 tahun bang, dia hasil mengeluarkan kortisol je, lama-lama dia penat. Sepatutnya kortisol you dia ada trend yang sepatutnya pagi, siang keluar, malam rehat, rendah, tak naik. Tapi reality kita punya lifestyle zaman sekarang ni, pagi naik, malam naik, lepas tu tidur lambat. Maksudnya kortisol you sentiasa tinggi. You memberikan tekanan dekat adrenal gland you selama berapa tahun? 50 tahun. Berbanding dengan orang yang 20 tahun ni, dia baru-baru nak berjinak dengan dunia stres ni kan. So adrenal dia tak adalah stres sangat. So hormon kortisol tu masih tinggi. Okay. So kalau you tengok hormon stres rendah, itu tak bermaksud you tak stres. Okay. You kena faham yang tu. Kortisol rendah bermaksud you dah terlalu lama stres. You dah penat, badan you dah penat, you dah tua. Senang. Okay. Sebab itulah masalah kolesterol ni, total kolesterol tinggi dekat orang tua ni, susah nak betulkan. Betul tak? Senang je nak betulkan kalau makan ubat. Memang senang. Tapi side effect dia, korang tanggung lah side effect dia. Badan tak ada hormon, macam saya cakap tadi kan. Kolesterol menghasilkan hormon kan. Makan ubat kolesterol tak ada hormon. Memang betul, ubat kolesterol dia menstabilkan plak-plak yang ada dalam saluran darah. Tapi dalam masa yang sama, dia memberhentikan production of hormon dalam badan. So, fikir-fikirkan sama ada korang nak ambil ubat kolesterol ke tak. Faham kan? Saya pula tak tahu apa saya cakap ni. So, pilihan di tangan anda. Setiap hari kita membuat pilihan. Okay? Sebab itulah orang tua akan ada masalah kolesterol tinggi. Sebab orang tua penat. Itu sahaja. Okay? So, solution nak make sure kortisol kita optimum. Nombor satu, senang. Apa yang buat badan you stress? Kalau stress tu datang daripada your work, tukar kerja. Tenang. Kan? Betul tak? Kalau
Stres tu datang daripada partner korang. Tukar partner. Berapa lagi stay dengan Humaira tu? Afifah pun ada apa? Lawa juga. Senang, tak ada stres. Okay? Kalau stres tu datang daripada anak-anak, bagi kat orang anak-anak tu. Senang. Nombor 1, manage your stress lah. Manage your stress tu. Okay, manage stress. Penting. Lepas tu kita kena tengok lifestyle kita macam mana. Jangan exercise pada waktu malam pula. Tak bagus. Exercise pada waktu pagi. Waktu kortisol kita memang naturally tinggi, waktu tu kita kena stress, kita kena guna kortisol tu. Waktu malam kortisol dah rendah, tak perlu guna, jangan guna. Okay? Manage stress. Nombor 2, kena buat aktiviti-aktiviti yang boleh membantu mengawal stres. Contoh dia, yoga. Tapi yoga ni kontroversi sikit kan. Dia ada isu dengan posture tak sesuai dengan agama kan. Okey, tak apa. Kalau you tak nak buat benda tu, you buat breathing technique. Breathing. Macam mana nak bernafas? Siapa yang ada baby dekat rumah tu, korang tengok macam mana baby bernafas. Stretching boleh. Macam mana baby bernafas? Dia orang gerakkan perut dia orang. Sama macam Incredible Hulk. Pernah tengok Incredible Hulk kan? Macam mana dia akan control marah tu. Macam mana dia training dengan cikgu dia. Dia duduk macam ni. Saya ingat lagi satu scene tu. Dia duduk. Lepas tu perut dia kembang-kempis. Kenapa? Sebab bila you move your abdomen, your diaphragm akan turun naik tau. So bila diaphragm tu turun naik, dia akan massage saraf yang boleh stimulate ketenangan. Okay? So bernafaslah ikut perut, bukan ikut dada. Itu cara untuk kita bertenang. Okay? Fikirkan balik. Bilakah kali terakhir kita tarik nafas dalam-dalam? Mesti dah lama kan? Okay? Lepas tu ada orang cakap stretching. Stretching boleh membantu juga. Suplemen yang boleh membantu ada banyak. Salah satunya adalah magnesium. Pernah dengar magnesium? Okay, magnesium sangat-sangat penting, especially orang tua. Sesiapa orang yang dah tua kat dalam ni, tak maaf lah saya gunakan perkataan orang tua tapi senang, dia sampai terus. Direct masuk. Okay? Orang-orang tua, magnesium. Jangan lupa, ambil. Penting sangat magnesium. Dia boleh bantu stres dalam badan. Ada banyak jenis. Ada magnesium citrate, glycinate. So apa yang you boleh ambil, jangan ambil je apa-apa jenis kecuali magnesium oxide. Okay, oxide tu kenapa tak boleh ambil? Sebab membazir je. You spend duit untuk magnesium oxide, magnesium tu dah tak diserap pun dalam badan. So avoid magnesium oxide. Berapa mg? 500 setiap hari. Okay, suplemen lain you boleh amalkan herba. Saya ada nampak orang tanya kopi boleh tak? Kopi dia tak disarankan. Sebab apa? Sebab kopi ni dia akan stimulate lagi banyak kortisol. Sekarang ni korang punya adrenal tengah penat. Kita panggil adrenal fatigue tau. Dia dah penat kan? Dia dah bekerja 50 tahun. So korang minum kopi, kopi ni dia akan bagi arahan dekat adrenal suruh bekerja. So no. Kita tak nak suruh adrenal ni bekerja lagi. Okay, avoid coffee. So, suplemen lain yang you boleh ambil untuk manage stress ni kita panggil adaptogens. Pernah dengar adaptogens tak? Adaptogens. Adaptogens ni terdiri daripada herba-herba seperti ashwagandha, honey goatweed, ginseng, maca, licorice, rhodiola. Boleh je, korang Google ni. Semua dunia hujung jari lah. Google je. Tulis adaptogens. Dia akan keluar lah gambar. Okay? Itu adalah herba-herba yang boleh bantu kita nak cope dengan stres. Dan yang paling penting, nutrien, vitamin yang paling penting adalah vitamin C. Vitamin C sangat penting. Ingat dengar saya ulang sekali. Untuk orang tua ni, magnesium penting. Vitamin C pun penting. Kenapa? Kalau korang nak kolesterol turun, bukan makan ubat kolesterol kan? Makan vitamin C. Sebab ni organ adrenal ni dalam tu sebenarnya sepatutnya banyak vitamin C.
Sebab apa? Sebab bila dia bekerja, dia banyak menghasilkan inflammation. Kalau badan korang tak ada vitamin C yang cukup, memang berkumpul lah inflammation dalam ni. So nak bersihkan balik inflammation ni, kenalah cukup vitamin C tu. Tak cukup lah 500 mg je sehari vitamin C. Kena lebih. Nak ambil lebih daripada 1 gram nak lebih daripada 1000 mg pun tak ada masalah. Jangan risau. Duit je lah, poket je lah koyak. Tapi jangan risau, dia tak ada ni overdose ke apa, tak ada, jangan risau. Okay, waktu you tak sihat ni, lagilah badan you perlukan vitamin C. Boleh dah screenshot apa semua saya nak padam lah ni. Okay, 1, 2, 3. So now, kita dah selesaikan masalah kortisol. Okay, sebelum tu, apakah kaitan kortisol ni dengan berat badan korang tu? Adalah, kalau korang ada masalah adrenal fatigue ni, simptom yang korang akan alami adalah craving. Craving, geng. Okay, craving. Ini nak kurus ni. Tapi disebabkan korang stres ni pasal korang dah jaga makan. Tiba-tiba pagi tak breakfast, tengah hari tak makan, tak lunch kan. Tiba-tiba petang craving teruk, babe. Craving apa? Craving nak makan benda-benda manis, nak makan benda-benda masin. Kenapa? Like semua, like supaya lagi ramai orang dengar, share kan. Okay, so korang Google kortisol, cuba tengok kortisol, apa itu kortisol. Dia akan cakap kortisol adalah glucocorticoid hormon. Ini jenis hormon. Kortisol ni jenis apalah Okay, sebelum tu pengeras dia tap screen. Ada orang buat macam tu kan. Tap screen pengeras dia. Kelakar lah. Okay, so kortisol ni adalah glucocorticoid hormon. Itu jenis hormon tu lah So kenapa bila kita stres, kita nak makan yang bukan-bukan, kita craving nak makan benda manis, benda masin. Kenapa? Now korang bayangkan, pada satu hari badan you dah penat, adrenal dah penat, tapi anda perlu pergi kerja, meeting untuk hari tersebut. So anda, terima kasih bagi gift tu. Anda akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat stres. So apa yang berlaku, otak dia dah tahu dah, oh hari ni kita akan stres, kita ada meeting outstation lagi kan. Ada projek baru, kerja Petronas punya pasal kan. Ni kita cerita pasal Petronas lah. Orang Petronas kan asyik stres dia panjang kan. Lagi pula ada dia nak resize kan. Jaga-jaga. So otak you tahu, oh nanti kalau kita tak capai KPI, kita akan kena buang kerja kan. So kita kena perform. Masalahnya dia penat. Dia tak penat. Otak tak penat. Otak ni dia bagi arahan je, suruh budak-budak bawah dia kerja. Okay, so apa yang dia minta, dia akan suruh adrenal ni keluarkan kortisol. Masalahnya dia dah penat. So apa yang, berapa banyak kortisol yang dia boleh keluarkan? Tak banyak. So otak dia cakap, kenapa kortisol tak banyak ni? Adrenal kenapa tak cukup ke apa makanan yang aku masukkan dalam mulut ni? Kenapa kau tak keluarkan kortisol? So brain fikir macam, kita tak cukup bahan ni nak hasilkan kortisol kot. Dan bahan tu adalah ni, gluko ni. Gluko ni apa? Guys, gluko apa kan? Gluko. Balik tempat kerja, dia diabetik punca gula. Ya betul, gula. Sebab itulah korang craving nak makan manis. Sebab otak korang yang suruh. Tapi tak semestinya you perlu makan manis. You makan makanan tak manis pun sebenarnya you boleh hasilkan kortisol. So at the end of the day, it's all about choices. Apakah pilihan yang korang buat So sebab itulah stres pun mempengaruhi berat badan korang. Kenapa orang-orang perempuan ni craving nak makan bukan-bukan tu. Korang cubalah, korang perhatikan badan korang ni. Cuba nanti weekend ni hujung minggu ni korang tidur lambat. Esok korang tengok apa yang korang nak makan seharian. Oh memang teruk babe nak makan bukan-bukan. Cuba korang tidur awal, jaga badan tu, tidur awal semua. Esok tengok makan apa. Steady je, tak ada lapar pun. Okay? So itulah kena-mengena
hormon adrenal pula dengan berat badan. Dan adrenal ni, kortisol ni bila dia tinggi tu sebelum ni waktu 50 adrenal kortisol dah rendah. Tapi halfway sebelum tu, mungkin saya tak tahulah, halfway ke first quarter ke, kortisol ni memang tinggi. Sebab adrenal ni masih lagi sihat. Dia boleh hasilkan banyak kortisol. Tapi kalau lama kelamaan, kortisol dia akan start drop lah. Itu yang berlaku. So pada peringkat awal yang kortisol tinggi tu, kenapa badan you duk menyimpan lemak dekat perut? Especially kat abdomen. Central obesity. Kenapa guys? Kenapa badan kita menyimpan banyak lemak dekat badan, dekat perut kita? Is it good or bad? Jawab. Siapa yang pandai jawab. Kita menyimpan lemak dekat abdomen tu disebabkan kita stres tu, is it good or bad? Mostly akan jawab bad. Tapi saya tak macam anda semua. Dah macam drama lah. Saya ni kuat tengok drama lah sekarang guys. Good. Kenapa good? Good and bad. Betul. Saya setuju dengan si putih. Oh no. Macam berdrama kan. Sebenarnya ada yang good, ada yang bad. Bad tu kesan dia lah terhadap kesihatan badan kita. Betul, saya setuju dengan anda semua. Dia bad. Dia akan meningkatkan risiko kardiovaskular lah. Serangan jantung, stroke, semua kan. Tapi sebenarnya, fikir logik guys. Otak kita ni, bila kita tahu kita berada dalam satu keadaan stres, contoh dia, orang dah tahu bulan depan akan start PKP. Korang akan start menyimpan tak? Saya tanya. Bulan depan, tiba-tiba PM nak announce PKP start balik. Apa yang badan korang buat? Apa yang korang buat? Menyimpan. Itulah respons badan. Korang tahu tak betapa hebatnya badan kita ni Tuhan cipta? Yes. Ada sebab kenapa badan kita menyimpan. Tapi itulah orang Malaysia ni saya tak tahu. Sampai bila korang nak menyimpan? Dah makin besar lah tu. Start lah spend Jangan amak sangat, jangan kedekut sangat dengan energi tu, kalori tu. Start lah gunakan tenaga tu. Okay? Apa kesan steroid? Example prednisolone. Oh, prednisolone cerita pasal prednisolone. Bagus, good question. Sebab dia ada kena-mengena dengan kortisol. So, prednisolone ni adalah steroid daripada luar. Apa yang terjadi bila kita selalu amalkan steroid, sebab apa? Sebab orang yang amalkan steroid ni selalunya dia ada masalah autoimun. Kesian lah orang-orang ada autoimun ni. Contohnya budak-budak yang ada rashes kan. Doktor bagi steroid. Memang rashes akan hilang. Tapi untuk sementara waktu. Sebab punca dia spend pun tak habis-habis ni. Okay. Sebab apa saya cakap dia? Budak-budak yang ada rashes, letak steroid, hilang. Tapi stop steroid, naik balik. Sebab korang tak tackle root cause dia. Root cause dia saya cakap immune system kan. Autoimmune ni immune system kita haywire. So kesan steroid ni, yang bagus ni badan kita ni bijak. Macam saya cakap tadi, badan kita bijak. Bila kita ambil steroid daripada luar, badan kita boleh kenal struktur steroid hormon yang masuk, yang ada dalam sistem badan kita ni. Dia tengok, kenapa steroid ni tak sama macam struktur steroid yang kortisol ni keluarkan? Okay? So, dia akan ada kesan terhadap adrenal gland. Adrenal gland you akan rasa, kita dah ada pengganti. Nak menghasilkan steroid hormon dalam badan, kita tak perlukan adrenal anymore. Sebab you dah ada steroid daripada luar. Masalah ni masalah yang serius Sebab apa? Sebab orang-orang yang mempunyai kortisol rendah selalunya 50. Saya tak tahulah the real number Maksud saya bila orang tua ni kortisol memang rendah kan. Tapi zaman sekarang ni dah makin ramai orang muda-muda kortisol rendah. Sebab apa? Sebab penggunaan steroid yang berleluasa. Ada kes-kes yang contohnya dia amalkan jamu-jamu dekat luar tu. Saya minta maaf saya pernah cakap, kalau orang yang jual jamu tu orang-orang kampung, saya kata okey untuk you gunakan compared tu jamu-jamu yang dihasilkan dekat kilang. Tapi hakikatnya rupa-rupanya saya dengar daripada sakit saya sendiri, dia ambil jamu daripada kampung juga kan. Jamu tu memang sihat. Maksudnya dia amalkan jamu tu, badan dia rasa tip-top, tak sakit lutut apa semua. Tapi lama kelamaan, bila badan you rasa dia dah ada pengganti steroid daripada luar, dia dah tak keluarkan kortisol. Tu tak bagus lah.
Sebab adrenal korang akan stop bekerja. Yang tu nanti pening kepala kita nak macam mana nak suruh dia bekerja balik. Start hasilkan hormon balik. Okay? So, kalau boleh jamu-jamu tu hati-hatilah guna jangan, kalau yang korang makan jamu-jamu tu, produk-produk kat luar tu, tiba-tiba terus sihat tu, itu kita takut. Sebab steroid tu. Okay? Alright. Ada lagi tak untuk kortisol ni Vitamin C dah tahu tadi, vitamin C. InsyaAllah lah, macam tu lah. Itu saja untuk tips untuk adrenal fatigue ni. Okay? Ada soalan? Jadi dulu saya ada pertaruhan, boleh reka ke tak? Boleh je kalau tak jaga. Kopi tak bagus untuk kortisol. Sebab apa? Sebab kopi dia boleh stimulate cortisol production. So bila korang ada masalah, saya assume dalam ni semua orang tua So bila orang tua ni dia ada masalah adrenal fatigue, dia ni dah penat, korang minum kopi, kopi akan suruh dia bekerja lagi. Penat nanti dia, makin penat. Lepas tu lah 90 tak okey, dia kena 500. Boleh lagi Quercetin ni bagus untuk orang yang ada masalah angin. Eczema tak boleh minum kopi ke doktor? Tak disarankan Tak tua lagi. Spearmint tea bagus untuk for hormon. Teh tu sendiri dia antioksida. Dia bagus. Dia bagus dari segi nak menjaga inflammation dalam badan. So indirectly dia baguslah untuk hormon. Ya? Hai. Tengok dekat TikTok. Panas pula tiba. Tapi minum kopi pagi sedap tak? Betul. Itu masalahnya. Kortisol kan? Kortisol seawal 6 pagi dia akan start naik. Dia akan raise. Start pukul 10 pagi dia peak tau. Dia akan start drop. Pukul 12 petang dia akan drop. Ini trend kortisol dalam badan kita. Kalau korang amalkan kopi awal pagi sebelum pergi kerja dah minum kopi kan, memang korang rasa bertenaga pada peringkat awal. Tapi pengeluaran kortisol dalam badan dia dah bergantung kepada kafein. So pada satu hari PKP bermula. So dekat rumah stok kopi habis. So bila tak ada kopi, badan you tak mengeluarkan kortisol. Sebab tu you rasa macam macam isap gam korang tak dapat something. Iaitu kafein tu lah, withdrawal symptom. Sebab badan korang nak hasilkan kortisol, dia dah bergantung kepada kafein. Sebab itu waktu terbaik untuk minum kopi adalah ni lepas pukul 10 ni. Pukul 10 ni awal lagi, meeting tak habis lagi kan. So nak boostkan kortisol tu, ni lah pukul 10. Lepas pukul 10 barulah start, pukul 12, yes. Boost balik. Sebab meeting tak habis lagi kan. Takkan nak balik lah. So waktu tu anda kena boost kortisol dalam badan. Okay? So baru organ yang kedua. Kalau rasanya itu sahajalah berkenaan dengan kortisol. Boleh kita bergerak kepada ovary. Lepas pukul 12 kopi okey. Black coffee, kafein memang dia ada antioksida dia. Tapi tengoklah, ada waktu dia, kena betul. Vitamin C untuk CKD boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Alright, kita bergerak kepada organ yang seterusnya, iaitu ovary. So, organ yang seterusnya adalah organ wanita. Adakah orang lelaki perlu keluar daripada live saya? Tak perlu dengar tentang ovary ni? Sebab apa? Orang lelaki pun nak kurus juga kan? Tapi dia tak ada ovary. So, dia tak ada kena-mena lah dengan badan dia, betul tak? So persoalan dia, perlu tak orang lelaki lift? Tak perlu. Sebab sebenarnya organ yang seterusnya ni pun orang lelaki kena dengar juga. Sebab apa? Saya dah start berdiri ni, hati-hati ya guys. So kita look at ovary. Ovary macam mana macam tu kot. Alright. Ini adalah fallopian tube rahim orang perempuan. Begitu. Macam tu lah kot. Tak apa cantik tapi boleh lah. Ini ovary. Ini ovary saya labelkan ovary. Ini adalah rahim, endometrium. Belajar perkataan sains hari ni endometrium, ovary. Kat sini ada fallopian tube. Best kan? Kalau dapat doktor macam saya memang best. Saya suka melukis. Okay, now ovary dia menghasilkan estrogen dan juga progesterone. So inilah hormon yang kita nak bincangkan sekarang.
problem dengan orang-orang perempuan yang mempunyai lemak dekat bahagian peha, bahagian buntut ni. Ni, masalah ni, estrogen. Estrogen korang berkumpul dalam badan banyak sangat. Sama juga dengan orang lelaki. Orang-orang lelaki yang dah start ada man boobs, ada lemak dekat peha, dekat pinggul dah macam orang perempuan, ni estrogen dalam badan korang tinggi. Okay? Kenapa? Persoalan dia, kenapa estrogen dalam badan kita tinggi? So, problem dia bukan dekat sini. Kesalahan tu tak pernah dekat ovary. Kita mesti ingat, oh, ovary keluarkan banyak estrogen lah badan dia ni, sebab tu estrogen tinggi dalam badan. Sebenarnya tak. Problem tu dekat sini, dekat atas sikit. Iaitu dekat mana ni? Ni gambar apa guys? Kalau lemak kat bawah perut, samalah tu. Kat bawah perut tu masih lagi abdomen. Yes! Wow! Hebat lah anda semua. Saya tak faham lah, kenapa anda dah pandai, anda masih ada dekat sini ni. Very good guys. Jawapan yang betul. Jawapan dia dekat liver. Sebab estrogen metabolism, keluar estrogennya adalah daripada sini. Dia akan berpusing satu badan, pergi jantung, jaga jantung, pergi otak, jaga otak, pergi kulit, buatkan kulit orang perempuan gebu. Lepas tu, dia dah habis kerja dia nak hancur kat mana? Dia akan hancur dekat hati. Okay? Problem dia adalah hati anda semua hitam, bukan? Hati anda semua tak buat kerja tu. So estrogen yang dia keluarkan estrogen, rate dia sama je setiap hari. Tak ada terlebih pun. So bila rate tu sama tapi penghancuran slow, dia akan accumulate dalam badan. Sebab tu badan orang perempuan, orang lelaki pun sama. Orang lelaki ni tak adalah estrogen keluar daripada ovary. Korang tak ada ovary. Tapi saya ingat tak saya cakap tadi, orang lelaki pun ada estrogen tetapi daripada adrenal. Sebab tu ada tapi tak banyak. Okay? So bila dekat hati dia tak hancur, dia akan accumulate. Estrogen akan berkumpul dalam badan orang perempuan. Itu yang menyebabkan weight gain, mood swing, geng. Mood tak betul. Bunyi bising sikit, anak-anak lari sikit-sikit anak-anak kan, menyirap. Dulu okey, chill je kan, anak-anak pun suka dengan mak. Sekarang anak-anak tak suka dengan mak lah. Anak-anak suka lepak dengan bapa. Okay? Sebab apa? Sebab mak estrogen dominance, mak mood swing. Apa lagi kesan estrogen terlebih dalam badan ni adalah period korang akan terganggu, malam susah nak tidur, panas, bahagian bawah kering, nak mempunyai hubungan intim sedikit terjejas, tak happy lah. Itu yang buatkan Budin Syariat Dr. Afifah. Okay? So kena sedar masalah estrogen ni. Macam mana? Ini dia, liver. Nombor satu, liver. Make sure liver korang tak ada fatty liver lah. Make sure fatty liver tak ada. Macam mana? Fatty liver nak ni, puasa lah, puasa. Kebanyakan orang, okay, kita assume korang tak ada masalah fatty liver. So, apakah suplemen-suplemen yang boleh membantu untuk liver ni buat kerja? 3 ni magnesium. Again, magnesium gang. Dah pentingnya magnesium ni. Vitamin C lagi doktor. Tak boleh lah, tak boleh buat apa lah kan. Memang klinik saya dia meniaga je vitamin C dengan magnesium. Dia nak promote produk ke? So belilah magnesium dengan vitamin C dekat Sky Hill Clinic. Salah lah? Saya sorry, minta maaf. Salah Okay, vitamin C. Yang ketiga apa? Yang ketiga, B-complex. Okay, magnesium, vitamin C dengan B-complex. InsyaAllah 3 ni dapat membuatkan liver kita start flush out estrogen yang terlebih tu. Anak-anak akan start datang kat kita balik, main dengan kita. Sebab kita dah tak backhand. Okay? Dan nasihat tambahan, memang kita tahu ovary dia tak hasilkan banyak estrogen, tetapi ada juga possibility estrogen datang daripada luar. Yang ni anda semua pun tahu, xenoestrogen. Xeno dalam bahasa Latin adalah foreign. So estrogen datang daripada mana? Daripada luar kan, daripada plastik, perfume, detergents, whatever kita punya environment ni tinggi dengan estrogen sebenarnya. So kena hati-hati, buat pilihan yang bijak. Kalau ada 2 produk, pilih produk yang less chemical, yang tak mengganggu hormon dalam badan. Okay? So untuk orang-orang lelaki yang ada man boobs, startlah datang Sky Hill Clinic.
So startlah berpuasa, buat test estrogen dengan progesteron. Macam mana ujian darah lah. Paling mudah kita buat ujian darah. Nak check level estrogen dan juga progesteron. Ada orang akan tanya, doktor, estrogen kan dia bagus, dia jaga jantung orang perempuan kan. Biarlah dia nak banyak dalam badan kan. Lagilah bagus, lagilah hebat dia menjaga jantung. Tidak. Problem dia akan berlaku apabila estrogen dengan progesteron ni dia sepatutnya sama-sama naik. Okay? Macam cerita Blood Brothers sama-sama naik. Dia kena sama-sama naik kan. Tapi apabila seorang je yang dia nak naik, dia nak memonopoli badan you, progesteron akan automatically turun. Itu yang menyebabkan hormon estrogen dengan progesteron dia akan berubah. Sepatutnya dia balance. Ratio tu akan berubah, estrogen banyak, progesteron jadi sikit gila. So, kesan dia progesteron bila sikit, apakah maksud progesteron? Energi saya hari ni dah macam saya rasa. Saya rasa sebabkan anda semua, support daripada anda semua pendengar saya yang tak henti-henti menekan button like. Saya rasa tenaga saya semakin bertambah. So, apa kata anda semua tekan lagi button like supaya lepas ni saya terbang pula. Okay, nama pun progesteron. Gestation. Apa maksud gestation? Gestation bermaksud pregnancy. So, hormon progesteron ni dia pro kepada pregnancy. 28 hari ya, orang perempuan cycle 28 hari. Orang lelaki tak perlu dengar, korang tak ada cycle ni. Hari ke-15, hari yang subur, orang cakap waktu kita patut bersama. Kita patut bersama Letak Afifah. Okey, pada peringkat awal first half, estrogen akan naik dulu. So, apa fungsi estrogen? Estrogen untuk menghasilkan telur dekat ovary. Supaya nanti sperm datang, dia ketuk pintu, hello, ovary ada telur tak? Dia nak bersenyawa kan. So, itulah fungsi estrogen pada first half. So, bila dah bersama, sperm akan bertemu dengan telur. Okay? So, lepas dah berjumpa tu diorang kan, sperm kat sini, ada ekor kan. Ini ovum, ada telur. Dia dah berjumpa, perlu tak pada orang perempuan hasilkan telur lagi lepas ni? Dah tak perlu. Dah buat apa? Ni dah berjumpa lah. Dia dah berjumpa. Tak perlu ada penyondol macam Dr. Afifah. Tak perlu. So, korang tak perlu dah hasilkan estrogen. Badan korang tak perlu hasilkan estrogen. Sebab tu estrogen akan drop after first half ni. Yang akan start naik pula adalah progesteron. Progesteron akan membuatkan dinding rahim tebal. Saya rasa hari ni bertenaga, Disham. Saya rasa hari ni lain macam bertenaga. Saya rasa sebab dia orang banyak. Tak ada tekan like pun. Okay. So, progesteron ni fungsi dia nak tebalkan dinding rahim. Sebab apa ini? Telur dengan sperm dengan ovum dia dah bersenyawa. Dia nak menempik, nak jadi anak, nak jadi baby. Apa tu Dr. Afifah tertinggal bas? Saya tengok ni lah cerita drama Dia Imamku. Sorry lah kalau kalian tak faham tu Biasalah saya ni kaki drama. Okay, so bila dah ada telur ni, dia nak menempik dekat dinding rahim. Kalau tak ada progesteron, macam mana dinding rahim nak tebal? Itu yang masalah-masalah miscarriage berlaku. Okay? Banyak orang susah nak TTC. Sebab apa? Sebab hormon tak balance. So, penting tak jaga hormon ni. Penting. Bukannya untuk berat badan sahaja, untuk semua benda lah. Untuk well-being, untuk nak mendapatkan zuriat, untuk relationship antara Budin dan Humaira. Penting. Dia perlu ada. Kalau tiba-tiba kan Budin balik kerja lepas meniaga burger dia, balik-balik kena marah. Tak best geng, tak best. Okay? So, hati-hati orang perempuan, ada masalah hormon, jumpalah Dr. John. Aku ni selalu bergula lah hari ni. Aduhai. Okay, itulah sahaja berkenaan dengan estrogen dan progesteron. Ada apa-apa soalan so far berkenaan dengan estrogen dan progesteron? Banyak masa tengok drama, banyak masa kan. Tapi saya tak tengok pukul 10 tu, saya tidur awal. Saya tengok esoknya. Bangun awal, bangun pagi awal, bersemangat, bukan nak sembahyang subuh. Nak tengok dia imamku. Yang tu tak bangun kan, jangan ikut. Okay? So far ada soalan tak berkenaan dengan estrogen dan progesteron? Macam mana nak stabilkan hormon progesteron? Saya dah cerita tadi apakah punca estrogen progesteron tak balance kan. Nak betulkan balik, apa dia? Liver lah tadi.
flush out your estrogen balik. Bolehkah ambil produk jamu dia katakan naik hormon perempuan? Tak perlu pun. Buat apa nak naikkan hormon perempuan? Macam nak cantik macam Maira? Yang tu saya tak boleh jawab lah. Okay? Untuk kurus hormon apa? Saya dah start daripada 4.5 tadi saya start. Ada lagi soalan Hormon apa? Terlepas pasal liver tadi. Okay, estrogen dia berkumpul dalam badan disebabkan oleh liver korang tak flush out estrogen tu. Dia bukannya badan korang menghasilkan banyak estrogen, bukan. Tapi sebab liver tak buat kerja, dia tak flush out. So untuk make sure liver detox hormon tu, estrogen tu, korang tengok liver detox phase 1, phase 2. Korang boleh nampak nutrien yang diperlukan untuk liver metabolize toxins, hormon dalam badan kita. Saya bagi tips magnesium, vitamin B, B complex dengan vitamin C, 3 tu. Okay? CoQ10 bagus tak untuk liver? Dia bagus untuk semua organ sebab semua sel ada mitokondria. Tapi yang lebih bagus adalah untuk jantung. Sebab jantung adalah sel yang paling banyak mitokondria. Ubat bius, vitamin C, jus oren. Silalah ambil jus oren tu kalau Puan Yamini rasa vitamin C tu cukup, silalah. Yang menopause masih ada hormon progesteron dan estrogen ada. Macam orang lelaki lah, tapi tak banyak. Orang yang menopause, hormon estrogen, progesteron masih lagi keluar. Walaupun you dah menopause. Dia keluar daripada mana? Keluar daripada adrenal macam orang lelaki. 200 mg vitamin C sehari okey tu. Tengok badan you, mungkin you perlukan lebih. Dia berbeza ikut orang. Lepas makan, geng ni ada soalan, ni ada komen yang sangat-sangat bagus ni. Lepas makan pil perancang untuk kurangkan darah period. So basically Puan ni dia ada masalah period lah, irregular kan. Dia makan pil perancang kan. Misai makin panjang. Macam mana nak kurangkan misai? Itulah misai saya pun makin panjang. Tak adalah. Itu ada kemungkinan Puan ada masalah PCOS. Okay? PCOS saya cakap dia ada 3 kriteria kan. Estrogen dominance, ada androgen terlebih, hormon lelaki terlebih kan. So period you tak stabil tu disebabkan estrogen dominance. Misai tu disebabkan androgen. Semua belum scan je lagi. Kalau tak complete kriteria tu semua Puan. So itulah masalah orang kat luar sana. Dia ada satu masalah period. Nak selesai sebenarnya kena betulkan hormon. Tapi you makan pil perancang. Pil perancang dia hanya mengganggu hormon, nak membetulkan balik. Tapi dia tak menyelesaikan punca problem tersebut. So you akan ada gangguan hormon sampai bila-bila lah. So macam mana nak betulkan balik? Panjang cerita dia Puan. Boleh PM ataupun kontak Sky Clinic. Consult dengan saya secara individu. Tak mahulah Puan, panjang. Boleh magnesium glycinate ke apa? Okay, last. Korang ni dah 5.5 ni. Waktu saya balik, puasa geng, betul. Puasa. Last sekali adalah pancreas. Siapa yang tahu pancreas tu organ yang dekat mana, apa yang dihasilkan dekat pancreas ni? Okay, pancreas ni lebih kurang kalau anatomy dia bentuk macam insulin. Betul. Okay, pancreas ni macam daun. Saya suka lukis dia macam daun. Bawah hati insulin. Very good. So, organ yang menghasilkan insulin adalah pancreas lah. Kenapa insulin ni penting untuk kita check level dia? Sebab insulin adalah fat storing hormone. Korang bayangkanlah, korang dah cuba jaga makan, exercise, insulin dalam badan tinggi. Fat storing hormone tinggi. Bila nak kurusnya? Insulin tinggi. Sebab tu kena make sure insulin ni turun balik. Okay? Macam mana nak turunkan insulin? Puasa. Yes, puasa. Kurangkan ambil gula lah. Of course, kurangkan pengambilan gula. Simple carbs tu. Ambil makanan-makanan yang low GI, glycemic index. Sebab apa? Dia akan membantu proses untuk kita puasa tu. Kalau kita ambil makanan yang high GI, itu yang korang puasa sengsara. Korang lapar je sepanjang puasa. Orang lain berzikir waktu puasa, korang fikir nak makan apa. Tak boleh. So, pilih makanan yang low GI. Apa maksud GI ni? Glycemic index dia rendah. Kenapa bagus? Sebab kalau you makan makanan yang high GI, sugar release tu dalam darah, dia akan jadi spike, laju, naik. Pump dia naik lepas makan. Lepas tu dia akan drop laju juga kan. Kalau you makan makanan yang low GI, sugar spike dia jadi macam ni, steady kan. So korang akan kenyang dalam masa jangka masa yang lama, steady. Tapi kalau makan yang simple carbs, high GI, makanan yang high glycemic index,
Makan lapar. Itu yang korang akan ada tendensi untuk lepas makan, makan lagi. Lepas makan, makan lagi. Lepas makan, makan lagi. So, insulin korang, dia akan maintain je lah tinggi. Tak payahlah turun. Buat apa nak turun? Kan? Sebab memang lifestyle korang macam tu. So, insulin ni, dia tak bagus. Sebab, dia bagus lah sebenarnya. Dia tujuan dia nak menyimpan tenaga tu. Tapi itulah, kesan dia adalah obesity akan meningkat semua kan. So, saya pernah cerita berkenaan dengan insulin ni. Dia is not all about sugar lah. It's not all about sugar juga. Apakah faktor lain yang mempengaruhi insulin kita ni adalah, nombor satu adalah sugar kita lah. Your sugar intake tu macam mana? Make sure sugar intake tu kurangkan. Nombor dua adalah mitochondria. Mitochondria ni is organelle, structure dalam setiap sel. Sel kita ada nukleus. Betul? Kalau ingat lagi belajar basic science dulu, ada nukleus. Lepas tu ada lagi satu structure, kita panggil mitochondria. So actually dalam setiap sel, mitochondria ni ada banyak. Waktu kita muda, mitochondria banyak. Semakin kita berusia, aging proses, inflammation yang berlaku, itu yang menyebabkan mitochondria ni semakin lama semakin drop. Sebab tu lah energy kita makin lama makin drop. So bila energy drop, energy cerita pasal energy ni salah satu sebab dia. Saya tak tulis kat sini apa yang menyebabkan badan kita susah nak kurus. Energy. Waktu you muda, energy you banyak. So, your body can spend energy untuk handle inflammation, untuk hasilkan hormones. Tak ada masalah. Badan banyak tenaga. Okay? Nak bakar lemak, kan? Tapi as we age, our energy akan semakin menurun because of mitochondria drop, kan? So, energy kita jadi sangat-sangat limited at this age. Umur korang 50 ni, energy limited. So, energy yang sangat-sangat limited tu, dia akan fokus untuk jaga inflammation sahaja. Nak hasilkan hormon, dia akan compromise. Nak bakar lemak, dia kata nanti dulu. Sebab apa? Sebab kalau badan korang ni, waktu ni, dia tak fokus untuk handle inflammation, let's say you can set your body untuk, hari ni kita spend energy untuk bakar lemak. Memang korang akan kurus hari ni, macam saya. Tapi esok, heart attack. Sebab tak ada orang jaga inflammation. Energy pun tak banyak kan. Okay, sebab itulah apa yang badan korang umur 50 ni buat adalah dia jaga jantung je dulu. Nak bakar lemak dia kata nanti dululah. Jantung dah selamat baru kita bakar lemak. Nak hasilkan hormon pun nanti dulu. Sebab apa? Sebab energy. So, ini adalah key kepada aging process ni. Jaga your kesihatan mitochondria. Macam mana nak jaga? Take care of your inflammation tu lah. Jaga lifestyle, ambil banyak antioksidan. Lepas tu nombor 2 barulah kita ambil suplemen-suplemen supportive. Seperti CoQ10, NMN, Resveratrol, lipoic acid, alpha lipoic acid kan. Minyak ikan pun boleh bantu juga. Minyak ikan pun bagus, fish oil. Dan of course lah, daripada natural way untuk naikkan mitochondria adalah exercise. Jangan lupa. Lepas tu, cold plunge. Pernah dengar cold plunge? Masuk dalam ais. Kalau ada bathtub lah kat rumah. Ajak korang punya partner. Masuk sama-sama. Jadi lagi menarik. Okay? So, itulah macam mana kita nak control sugar ni. Nak control insulin especially. Selagi insulin tak turun, selagi tu korang puasa lah, exercise lah banyak mana pun, gemuk tetap gemuk geng. Tak boleh kurus. Sebab insulin adalah fat storing hormone. Dia tak akan benarkan lemak you dibakar. Boleh?